أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فنصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin inayah dan serta hidayahnya kita dapat bersama pada malam untuk kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita dalam bab tauhid, dalam bab yang membincangkan ilmu tauhid, yang mana ilmu ini sangat penting untuk kita memahami dan mengenal akidah kita yang kita pegang selama ini, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu akidah yang kita meyakini sepenuhnya dan berpegang teguh sepenuhnya kepada Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mengikut jalan yang ditinggalkan oleh baginda, yang dilalui oleh para sahabat, para tabi'in dan juga para tabi'in dari segi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dan segala-galanya. Jadi kita ni menelusuri ataupun mengikut jalan yang telah ditinggalkan oleh mereka. Sebab tu bila kita baca surah Al-Fatihah, ayat yang ke-6, Allah kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan siapa? Sebab di situ ada ataf bayan. Ataf bayan ni ayat yang selepas itu menjelaskan kepada kita jalan yang lurus tu jalan apa yang kita nak ikut, jalan siapa. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita jalan yang lurus tu ialah siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang mana Allah telah kurniakan nikmat bagi mereka. Jadi ada banyak pendapat, sama ada daripada Al-Dhahhak, daripada Abdullah ibn Abbas, daripada Mujahid, Imam Mujahid mengatakan an'amta alaihim, jalan yang kau beri nikmat ke atas mereka itu jalan yang dilalui juga oleh minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Itu jalan tu. Jalan tu yang kita nak ikut. Jalan yang sama yang dilalui oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin. Itu jalan yang kita nak ikut. Yang ini tinggal kata masuklah dalam urusan akidah, dalam urusan tauhid ini. Jadi kita tak nak ikut jalan lain lah. Jalan manusia lain lah.
yang membawa kepada kita ideologi, doktrin, pemikiran yang jauh tersasar daripada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita sudah masuk sifat-sifat yang wajib pada hak rasul-rasul. Sifat yang pertama iaitu siddiq. Sifat siddiq. Kita pun dah jelaskan apa pengertian sifat siddiq itu. As-sidqu, siddiq. Dan kita telah bawa dalil-dalilnya. Malam ni kita nak meneruskan lagi melihat kepada dalil pada sifat siddiq itu. As-siddiq itu ialah melihat kepada dalilnya. Yang pertama kita dah bawa dalil dari sudut akli. Kita mengandaikan satu jumlah, satu ayat, dan kita telah pun memahami bila jumlah itu menyebut sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Maksudnya benarlah hamba-Ku pada tiap-tiap yang disampaikan daripadaku. Ini bukan ayat Al-Quran, ini bukan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayat ini adalah suatu ayat yang sangat tepat untuk mengatakan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, apa juga yang datang daripada Nabi dan juga Rasul itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukannya Nabi cipta, bukannya Nabi pandai-pandai atau Rasul tu pandai-pandai nak sampaikan. Kan? Dia datang daripada Allah. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu bercakap mengikut hawa nafsu dia, tetapi apa yang dia cakap, yang dia bagi tahu, apa yang dia sampaikan itu semua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran daripada Tuhan kamu. Maksudnya apa yang Nabi sampaikan itu semua betul lah, sebab daripada Allah Taala. Al-haqqu min rabbikum. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah. Apa yang Nabi sampaikan itu kebenaran daripada Allah. Ada di antara mereka itu yang dapat petunjuk Allah. Ada di antara mereka itu yang terus kekal dalam kesesatan. Jadi apa yang Nabi sampaikan adalah satu kebenaran. Dan begitu juga dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-70, Allah Ta'ala berfirman, alladzina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamuna idhil aghlalu fi a'naqihim wasalasilu yushabuna fil hamimi fahum fin nari yasjarun. Sadaqallahul azim. Artinya orang-orang yang mendustakan Quran dan mendustakan apa-apa perkara yang telah kita utuskan kepada rasul-rasul kita, ingatlah mereka itu akan mengetahui pada hari kiamat, manakala belenggu-belenggu dan rantai-rantai diletakkan pada batang lehernya, kemudian mereka itu dijurus ke dalam neraka dan dijadikan umpan api di dalam neraka itu. Wal iyazu billah, dijurus kata ditolak, jurus ditolak masuk ke dalam neraka dan dijadikan umpan api di dalam neraka itu. Wal iyazu billah. Ya, jadi Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, kalau apa yang disampaikan oleh para rasul itu satu kebenaran, tetapi kita mendustakan kebenaran itu, alladzina kazzabu bi ayat bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana. Kamu mendustakan sesuatu benda yang betul, yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh para rasul. Allah bagi kita satu amaran, di mana Allah kata kamu nanti akan dibelenggu leher-leher kamu dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dihumban masuk dalam neraka dan dijadikan umpan dalam neraka. Sebab itu Allah peringatkan kita. Nabi menyampaikan sesuatu peringatan, satu kebenaran. Tapi kalau ada manusia yang tidak mahu ikut apa yang disampaikan itu, atau mendustakan apa yang disampaikan, Allah bagi amaran dalam Al-Quran itu. Termasuk surah yang selalu kita baca. Allah kata, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra
sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Allah kata, maka berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat. Peringatan itu apa yang dibawa oleh Nabi. Itulah peringatan. Peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa oleh Nabi itulah satu peringatan yang benar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya zakkaru man yakhsha, tapi peringatan tu bukan semua orang nak ambil. Kata Hamka, orang yang nak ambil peringatan ni semua orang yang hatinya ada khasyiyah, yang membenarkan apa yang Nabi sampaikan itu. Setiap orang yang membenarkan apa yang Nabi sampaikan itu, dia ada khasyiyah. Khasyiyah itu maksudnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tak ada rasa takut kepada Allah, dia akan mendustakan seluruh yang Nabi sampaikan. Dia tak akan percaya. Tengok macam zaman sekarang, orang perekeh Rasulullah. Kalau orang kafir itu boleh tahan lagi, sebab dia orang kafir, dia mungkin tak faham. Lagi pula dia memusuhi Islam. Tapi yang tukang perekeh ni, yang kita tak faham kalau dia datang daripada orang Islam, menghina agama Allah Ta'ala, menghina hukum hakam, menghina Rasulullah SAW, datang daripada orang Islam sendiri. Macam mana? Maknanya orang ni tak ada rasa takut. Hati dia tak ada rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata sebut campak masuk dalam neraka, kau humban masuk dalam neraka, kau tak ada apa-apa. Tak ada rasa sensitif, tak ada rasa sensitif, tak ada peka. Dia pekak je lah, peka tak ada. Dia bukan peka, dia pekak. Allah bagi peringatan. Kalau orang macam ni, Allah kata apa? Orang yang menjauhi wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang menjauhi peringatan-peringatan ni al-ashqa, Allah kata, celaka. Orang yang menjauhi kebenaran yang disampaikan oleh para rasul ini ialah orang yang celaka, al-ashqa allazi yaslan nar al-kubra. Ayat ni sama macam apa ayat yang kita baca tadi ni daripada surah Al-Mu'min ni. Orang yang celaka ni akan dihumban masuk dalam neraka yang apinya besar. Apinya membakar. Api yang besar tu akan membakar dia, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia akan berada dalam neraka. Nak kata hidup tak hidup, nak kata mati tak mati, tak hidup dan tidak mati. Kata Ibnu Katsir, hidup tidak menikmati, hidup dia tidak menikmati apa-apa, dan dia mati untuk disakiti, untuk rasa sakit. Kemudian hidup balik, hidup untuk rasa azab Allah, mati sakit, hidup balik sepanjang masa. Sepanjang masa itu sehingga abada khalidina fiha abada. Duduk dalam neraka itu selama-lamanya. Wal iyazubillah. Jadi bahan api neraka. Sebab dia kufur, kafir. Kalau orang Islam yang melakukan maksiat, dosa besar, tak sempat taubat, dia masuk juga dalam neraka. Tetapi tidak abada. Tidak abada pun lama juga. Labisina fiha ahqaba. Duduk dalam neraka beberapa hiqab. Yang orang Islam yang melakukan maksiat, contohnya dia bukan sembahyang, bukan tak nak sembahyang sebab dia ingkar sembahyang tu wajib, tak. Cuma dia malas nak sembahyang. Jadi ini muslimun asi. Dia panggil muslim yang melakukan kemaksiatan atau ingkar. Maka dia juga akan dicampak masuk dalam neraka. Tetapi tidaklah selama-lamanya. Allah kata la bisina ahqaba. Kamu akan masuk dalam neraka beberapa hiqab. Satu hiqab 80 tahun. 80 tahun bersamaan 1 tahun. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Kalilah sendiri. Kalau beberapa hiqab, satu hiqab kata ulama 80 tahun. Kalau 3 hiqab, beberapa hiqab kata 3 hiqab 240 tahun. Kalikan dengan 1000 tahun dunia. Berapa lama nak duduk dalam neraka? Baru boleh lepas, baru boleh bebas daripada neraka. Sepatutnya takutlah. Tapi kalau orang dengar benda ni, dia rasa tak takut. Sebab tu yang dia lawan Allah Ta'ala tu. Dia ikut suka hati dia. Dia tidak membenarkan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahui olehmu bahawasanya jika sekiranya ada berlaku daripada Rasul-Rasul itu keadaan yang dipandang pada zahirnya kurang baik atau menyalahi utama seperti terlalai, maka iaitu semata-mata tasyri' kerana mengajar manusia.
Adapun sahwun, terlalai itu harus pada rasul-rasul, tetapi nisyan, lupa, itu adalah mustahil pada mereka itu. Waflah itu lalai. Lalai itu boleh berlaku kepada para rasul, tapi nisyan tak boleh. Nisyan ni sifat manusia biasa macam kita, lupa. Sebab tu Nabi kata, ana basyarum mislukum wa ansu kama tansawna. Aku ni juga manusia seperti kamu, dan aku juga lupa seperti kamu lupa. Sebab tu Nabi kata, kalau aku lupa, kamu kena ingatkan aku. Lupa kat sini bukan lupa macam kita, tetapi dia adalah satu kelalaian tasyrik. Dia panggil kelalaian yang tasyrik. Sesuatu yang bila Nabi buat alpa, lalai dia untuk ajar manusia lain supaya jangan buat seperti mana itu yang telah dilakukan itu, sebagai satu tasyrik. Contoh kalau kita baca dalam surah Abasa. Surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, kan? Surah ni dia ada sebab turunnya, untuk ajar manusia. Walaupun apa yang dilakukan oleh Rasul itu suatu benda yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, Nabi ditegur oleh Allah Taala ketika mana Nabi sibuk menyampaikan agama kepada pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah. Nabi sibuk sampaikan agama kepada mereka kerana dengan harapan yang besar supaya mereka ini masuk Islam. Kalau mereka ni masuk Islam, kerja Nabi jadi mudah. Sebab bila pembesar-pembesar Quraisy ni masuk Islam, jadi pengikut-pengikut mereka, orang Quraisy biasa ni akan ikut sama. Itu harapan Nabi. Ketika Nabi sibuk menyampaikan agama kepada mereka, datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Maktum minta Nabi jelaskan Al-Quran kepada dia. Tapi Nabi berpaling daripada Abdullah ibnu Maktum dan dalam keadaan muka masam. Sebab apa? Sebab Nabi takut kalau dia menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Maktum, akan terputuslah kata-katanya dengan orang-orang kaya dan pembesar-pembesar Quraisy itu, menyebabkan mereka akan lari. Nabi takut berlaku begitu. Allah tegur. Allah kata yang datang tu Abdullah bin Maktum, walaupun dia seorang buta, walaupun dia seorang miskin, tetapi kata Allah, hati dia lebih ikhlas nak belajar tentang Al-Quran, tentang Islam. Sedangkan kamu sibuk melayan orang-orang besar Quraisy itu, belum tentu dia nak Islam lagi. Jadi dalam dakwah, kata para mufassirin, ayat ni nak tegur Nabi dan juga kita semua. Nak tegur kita semua, nak ingat kita semua. Dalam dakwah tidak ada diskriminasi. Tak ada double standard. Tak ada orang, kalau kita tengok orang tu kaya, kereta besar, rumah besar, kita layan elok je. Tengok orang tu miskin, tak ada apa-apa, kita layan lebih kurang. Tak ada. Dalam dakwah dia tak ada diskriminasi. Semenjak daripada itu, Rasulullah SAW tak pernah melayani mereka itu dengan melakukan perbezaan. Tak ada. Datang saja Abdullah bin Maktum, Nabi cepat-cepat layan dia, dengan penuh kemesraan dan bersungguh-sungguh. Ini berlaku kepada Rasulullah. Adakah Rasulullah melakukan kesilapan? Tak. Apa yang Nabi buat itu, ataupun segala kelalaian yang berlaku kepada Rasulullah SAW itu, ialah untuk ajar kita supaya tidak melakukan perkara yang semacam itu. Kelupaan Nabi itu adalah tasyrik, dia panggil, untuk disyariatkan kepada umat. Berbeza dengan kita. Ketika umur Nabi remaja, sedang Nabi gembala kambing, Nabi dengar ada keramaian parti yang dijalankan oleh orang-orang muda di Makkah. Nabi ni jiwa sama macam orang muda yang biasa, inginkan keseronokan, nakkan perkara-perkara yang menggembirakan. Jadi Nabi kata dengan kawan dia, sedang dia gembala kambing dia, minta jaga kambing-kambing dia nak pergi majlis tersebut. Nampak? Itu kecenderungan dia sebagai seorang pemuda atau remaja. Dia pergi. Tapi sampai saja di tempat itu, belum sempat Nabi masuk, Allah telah tidurkan Rasulullah SAW. Sehinggalah subuh besok paginya baru bangun. Nabi Allah selamatkan daripada melakukan kemungkaran. Nampak? Kita ni kalau cenderung nak melakukan kemungkaran, tak ada benda yang boleh selamatkan kita melainkan
iman dan takwa. Tapi Allah telah selamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul dinamakan maksum. Maksum ini suci daripada dosa. Kerana dosa yang Nabi buat tak sama macam dosa yang kita buat. Dosa yang kita buat ni boleh menghumbankan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang Rasul buat, Nabi buat, itu adalah suatu dosa yang mengingatkan diri dia dan mengingatkan kita sehingga Allah ampunkan segala-gala dosa. Itu yang terdahulu atau yang terkemudian. Dia tidak sama macam kita. Ya. Kerana yang dikatakan sahwun itu hilang rupa sesuatu daripada perasaan, padahal rupa itu masih kekal di dalam ingatan. Hilang rupa sesuatu daripada perasaan, rupa masih ada, masih kekal dalam ingatan, cuma dalam perasaan saja. Adapun nisyan itu hilang rupa ingatan dari perasaan, hilang terus. Jadi nisyan ini hanya berlaku pada manusia biasa, tidak pada para rasul. Maka hendaklah mendapatkan balik peringatan itu berkehendak kepada sebab yang baharu. Harus orang boleh iktirad macam mana boleh berlaku terlalai pada rasul-rasul. Orang boleh menentang. Iktirad ni menentang atau mempertikaikan. Kenapa boleh berlaku lalai kepada para rasul sedangkan para rasul ini adalah manusia pilihan, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya dia tidak boleh berlaku kelalaian, lupa jauh sekali lah. Tak boleh melakukan dosa dan sebagainya. Jawabnya, berlaku itu kerana hendak mengajar manusia. Ini jawapannya yang saya sebutkan adalah kelalaian yang berlaku kepada setiap rasul itu ialah nak ajar manusia perjalanan syarak dan lagi kerana kuat hatinya terhadap kepada Tuhan hingga menjadikan ia terlalai pada barang yang lain. Dia tetap juga lalai, tetapi kelalaian itu untuk ajar kepada manusia supaya jangan melakukan seperti mana yang dilakukan itu. Macam juga Nabi Yunus AS pernah melakukan kesilapan juga. Dia tinggalkan kaum dia kerana putus asa. Dakwah lama, tengok kaum yang tak nak berubah, dia sangka kaum dia tak nak berubah langsung, maka dia tinggalkan kaum dia, dia lari. Allah tidak menyetujui apa yang dibuat oleh Nabi Yunus AS, sehingga Allah takdirkan dia dicampak ke dalam laut, yang akhirnya dia ditelan oleh ikan dan dia melalui beberapa kegelapan. Satu kegelapan dalam dosa, satu lagi kegelapan dalam perut ikan, satu lagi kegelapan di dalam laut yang dalam. Sehingga Allah ajar kepada dia satu doa yang akhirnya dia menjadi amalan kepada kita. Doa untuk kita melepaskan diri daripada kesulitan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu doa Nabi Yunus AS dalam perut ikan, yang akhirnya hari ini kita jadikan dia doa amalan kita. Kalau kita dalam kesusahan ke, dalam kesukaran, dalam kesempitan, kita baca doa ni berulang-ulang kali, supaya Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita daripada kesulitan. Sebagaimana Nabi Yunus, dia ulang-ulang baca doa itu dalam perut ikan sehinggalah dia dimuntahkan semula ikan itu daripada perutnya ke darat, ke pantai. Dia selamat. Bayangkan bagaimana Allah Ta'ala dia ajar Rasul, dia ajar Nabi dia, secara tidak langsung dia mengajar kita supaya jadi manusia yang patuh kepada Allah, jangan putus asa dengan rahmat Allah, sentiasa percaya dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sedih kebenaran yang disampaikan, dan Nabi dan Rasul itu semua adalah mereka yang benar, tidak langsung menyampaikan sesuatu yang dusta. Yang kedua sifatnya ialah al-amanah. Al-amanah adalah makna amanah itu kepercayaan. Maka hakikatnya terpelihara rasul-rasul pada zahir dan pada batin daripada melakukan pekerjaan yang haram, yang makruh dan yang menyalahi utama, daripada permulaan kejadiannya sehingga ia wafat. Jadi Rasulullah, para rasul ini hakikatnya terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang haram, makruh. Lawannya khianat.
iaitu tidak terpelihara Rasul-Rasul itu pada zahir dan batin daripada melakukan pekerjaan yang ditegah, sama ada tegahan haram atau makruh, atau khilaful aula, bersalahan dengan utama, maka itu adalah yang mustahil. Mustahil Nabi seorang yang khianat, Rasul seorang yang khianat. Ya, apa yang Nabi suruh itulah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mesti disampaikan. Sebab itu para rasul ini dia membawa satu amanah yang besar, iaitu risalah. Dan dia tidak akan menyembunyikan risalah itu. Dia akan sampaikan semua amanah risalah itu kepada manusia. Tidak akan sembunyikan walaupun satu ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah yang dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap rasul yang diberikan tanggungjawab tersebut. Sebab itu Nabi daripada kecil lagi telah pun dibedah dadanya. Umur dia 5 tahun ketika dia sedang bermain-main dengan kawan-kawannya di perkampungan Bani Sa'adah. Kemudian ditangkap oleh malaikat Jibril alaihissalam, dilihat oleh kawan-kawannya. Ketika itu malaikat menyerupai lelaki, tangkap Nabi, dibaringkan, kemudian dibelah dadanya. Kawan-kawannya semua nampak apa yang berlaku itu. Itu sebagai tanda kenabian, tanda Nabi akan dilantik menjadi seorang Nabi dan Rasul. Kalau orang lain kena belah dada, mati terus. Jangan buat belah dada, mati terus. Ini belah dada, keluarkan hati, basuh dengan air zam, dicurah dengan ilmu dan hikmah, kemudian ditutup semula, tak ada bekas apa-apa. Untuk memberitahu kepada kita segalanya yang berlaku kepada Rasul sejak daripada kecil sampai Nabi dibangkitkan menjadi Rasul telah pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kali Nabi dibelah dadanya. Pertama ketika dia umur 5 tahun, yang kedua sebelum diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. 2 kali dalam pemeliharaan Allah Subhanahu. Jadi mustahil Nabi itu khianat. Apa yang Nabi sampaikan itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalil aklinya, jika rasul-rasul itu tiada amanah, jika Nabi tak ada amanah, nescaya jadilah rasul-rasul itu khianat pada perjalanan syarak Allah Ta'ala dengan mengerjakan yang haram-haram, yang makruh-makruh dan yang menyalahi utama. Tak kala itu jadilah bertukar yang haram-haram, yang makruh-makruh dan yang menyalahi utama kepada taat pada hak rasul-rasul. Tetapi bertukar itu batil. Yang demikian tetap batil khianat, maka tetaplah lawannya, iaitu amanah. Kerana Tuhan telah memerintah kita sekalian mengikut rasul-rasul pada segala perbuatan dan perkataan mereka itu. Jadi setiap apa yang Nabi sampaikan, macam Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu untuk kamu ada contoh yang baik, uswatun hasanah. Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi itu batang tubuhnya adalah contoh. Apa saja perbuatannya, contoh. Apa saja perkataannya, contoh. Kalaulah Nabi melakukan suatu perkara yang haram, lalu dicontohi oleh orang lain perbuatan yang haram itu, maka Nabi telah mengkhianati amanah yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada dia, untuk disampaikan kepada manusia. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan saja dalam bentuk perkataan, tuan-tuan, tetapi dia juga dalam bentuk perbuatan. Berarti bukan saja perkataan. Macam kita hari ini, ada orang sibuk menyampaikan agama dalam bentuk perkataan saja, tetapi tidak diterjemahkan dengan perbuatan. Nabi tidak. Segala apa yang Nabi buat tu ialah apa yang terkandung dalam Al-Quran, dan apa saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Kana khuluquhul Al-Quran. Adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Seolah-olah Nabi ini sebagai Al-Quran yang bergerak.
Segala perbuatannya, segala perkataannya, segala diamnya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ditunjukkan kepada manusia supaya manusia ikut dia sebagai contoh. Dan kita tak boleh ikut contoh lain melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu Michael Hart yang tulis 100 manusia yang berpengaruh di dalam dunia, 100 orang. Orang yang paling berpengaruh. Michael Hart letak Nabi Muhammad SAW ni nombor 1. Selepas 20 tahun, lebih 20 tahun dia buat kajian, dia letak Nabi Muhammad SAW ni nombor 1. Manusia nombor 1 yang paling berpengaruh di atas muka bumi ini. Yang paling hebat lah, manusia paling hebat. Sebab apa? Bila Michael Hart dia buat pembentangan buku ini di salah sebuah universiti di United Kingdom, pelajar tanya dia, sebab apa kau letak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nombor 1? Pertama kata dia, susuk Nabi ni, kata dia, mustahil dia berbohong. Nabi ni mustahil dia berbohong, kata dia. Sebab apa? Bukti dia, kalau Nabi menyampaikan sesuatu yang dusta, yang tidak benar, kemungkinan besar Islam tidak akan berkembang. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, daripada mula sampailah ke hari ini, umat Islam semakin bertambah, dan jumlahnya semakin besar, semakin besar. Sehingga hari ini kita ada 1.8 bilion umat Islam. Maknanya jumlah yang sangat besar. 1/3 dunia ini adalah umat Islam. Jadi kita, kata-kata Michael Hart, mustahil Nabi melakukan pendustaan. Maksudnya Nabi telah pun menyampaikan satu amanah kepada manusia, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap rasul, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap rasul, apa amanah dia? Dia ada 2 amanah yang penting yang mesti disampaikan. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani abudullah hawajtanibut taghut. Ini 2 amanah penting yang mesti disampaikan oleh setiap rasul. Apa dia? Setiap bangsa itu akan dilantik seorang menjadi rasul. Kami akan bangkitkan seorang daripada bangsa itu menjadi rasul. Tak tahulah kalau ada orang Melayu jadi rasul, wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi kalau jadi rasul pun, rasul yang dilantik itu mesti sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi Muhammad, kalau ada juga yang mengaku jadi rasul, itu rasul palsu. Tak ada lagi lah Nabi dan Rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi kata, Allah kata, bukanlah Nabi Muhammad itu bapa seorang lelaki pada kamu, tapi dia adalah Nabi, Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala dan penutup segala Nabi. Kalau ada orang Melayu hari ini yang mengaku jadi Nabi dan Rasul, kita jangan dekatlah dengan dia. Sama ada dia gila ataupun dia sesat. Tak ada dah. Tapi kemungkinan kalau sebelum itu tak mustahil. Mungkin ada. Sebab Allah kata, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulah. Setiap umat ini, manusia ini, Allah bangkitkan seorang rasul. Apa tugas dia? Apa amanah yang dia bawa? Apa amanah yang dia pikul? Ani abudullah. Dia kena sampaikan agama ini supaya manusia menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas dia yang paling utama sekali. Jadi dia kena ajak manusia ini semua sembah Allah. Apa pun sembahan manusia sebelum itu. Kalau manusia sembah berhala, berhala lah. Kalau sembah matahari, matahari lah. Sembah api, api lah. Dia tetap akan ajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak pernah dengar sejarah para rasul mengkhianati amanah ni. Tak pernah. Ya, tak pernah. Sejak daripada Nabi Nuh alaihi salam, rasul yang pertama. Nabi Adam alaihi salam, nabi, rasul juga, tapi dia tak sampai pada manusia. Nuh adalah rasul yang dilantik menyampaikan agama ini kepada manusia selepas Nabi Adam alaihi salam. Ya. Jadi rasul yang ni dia bawa amanah
bawa manusia sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa degilnya manusia, tak naknya manusia sembah Tuhan, dia tetap akan bawa sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum dia dah 600 tahun tepu menyembah berhala. Ditentang oleh kaum dia sebab apa? Sebab Nabi suruh sembah Tuhan yang satu. Sedangkan mereka dah biasa sembah banyak Tuhan. Tapi Nabi tetap juga bawa kebenaran itu kepada kaum. Ini amanah. Yang kedua, wajtanibut taghut, untuk menjauhi taghut. Taghut ni apa? Taghut, kata ulama mufassirin, taghut ni ada banyak maksud. Ada yang kata iblis, syaitan tu iblis. Iblis tu taghut, menjauhi iblis. Ada juga yang mengatakan mereka golongan yang melampaui batas. Taghut tu golongan yang melampaui batas. Atau yang ketiga, pemerintah yang taghut, pemerintah yang melampaui batas, yang membawa rakyatnya juga supaya melawan, menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala yang benar. Macam Firaun, macam Namrud, ya, mereka ini, dan pembesar-pembesar Quraisy, mereka ini taghut kerana ajak berlaku zalim kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ajak manusia ini supaya menjauhi taghut, supaya ikut syariat yang telah ditetapkan Allah, supaya berakhlak dengan akhlak yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amanah yang mesti dibawa. Betulkan keadaan syaitan. Sebab tu dia adalah orang yang jadi muslih. Para rasul ni muslih. Muslih ni ialah orang yang membetulkan masyarakat, mengislah masyarakat, membaiki kaumnya supaya jadi baik. Nah, dia tak sama macam Nabi dia tak mengislah orang lain, dia islah diri dia saja. Tapi Rasul dia islah orang lain. Azan kan? Azan ni.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Kita sambung. Jadi Rasul itu tugasnya dengan menjalankan amanah, menyampaikan segala yang hak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengeluarkan manusia itu daripada kegelapan kepada cahaya. Kalau amanah yang Nabi bawa, contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bawa amanah Al-Quran. Al-Quran itu sebagai amanah yang besar untuk disampaikan, mukjizatul kubra, mukjizat yang besar ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Dan kita percaya semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Al-Quran yang kita baca hari ini, itulah Al-Quran yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun Nabi ketika di Makkah dan juga di Madinah. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Kitab yang diturunkan kepada kamu, kata Allah Taala, wahai Muhammad, untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Manusia yang jahil, dalam keadaan jahiliah, yang hidup mereka itu tidak berpedoman, tidak ada panduan hidup, ikut suka hati, ikut akal dan nafsu semata-mata. Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman. Dan Nabi tugas dia menyampaikan Al-Quran itu kepada manusia, untuk keluarkan manusia daripada kegelapan. Jadi mustahil Nabi itu seorang yang tidak amanah atau melakukan suatu perkara yang haram, yang makruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Apa maksudnya? Artinya, katakanlah olehmu ya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Taala tidak menyuruh dengan pekerjaan yang jahat. La ya'muru bil fahsya. Allah tak suruh kamu buat jahat. Sebab kamu ni nabi dan rasul yang jadi contoh kepada manusia, panduan kepada manusia. Dan juga dalam nakli, iaitu inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagi kamu adalah rasul yang amanah. Allah telah takdirkan Nabi ini sebelum dia bangkit jadi Rasul pun orang dah kenal dia sebagai pemuda yang amanah, yang ada amanah, sehingga digelar sebagai Muhammad Al-Amin. Orang semua percaya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cari pemuda zaman tu macam Nabi tak jumpa dah. Sebab itu ramai orang Arab yang ada harta benda, mereka simpan harta benda mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab yakin Nabi tidak akan mengkhianati amanah mereka itu. Sehingga kan Siti Khadijah radhiyallahu anha, upah Nabi, bila dia dengar cerita pasal susuk peribadi Rasulullah yang penuh dengan akhlak, penuh amanah, pemuda yang baik, dia berminat untuk upah Nabi, untuk bekerja dengan dia, bawa barang-barang perniagaan dia berniaga ke Syam. Lepas tu dia upah pula hamba dia Maisarah untuk tengok betul atau tidak Nabi ni
seorang yang amanah, yang jujur, yang berakhlak, seperti mana yang didakwa oleh masyarakat Quraisy ketika itu. Ya. Memang betul, benar, Nabi bawa balik keuntungan yang berlipat kali ganda. Sepanjang masyarakat ikut Nabi berniaga ke Syam, masyarakat melihat Nabi seorang lelaki atau pemuda yang sangat berakhlak, yang jujur, yang amanah. Itu menyebabkan Siti Khadijah terpikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu dia mengahwini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi semua orang sayang Nabi ketika itu. Tak ada yang tak percaya. Ketika selepas 3 tahun Nabi berdakwah secara sir, Nabi panjat Bukit Safa. Nabi kata Nabi nak sampaikan agama secara terang-terang. Allah telah perintahkan Nabi sampai terang-terang. Selepas 3 tahun Nabi sampaikan secara rahsia. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Allah kata fasda', maka adalah kamu seru manusia itu dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan berpalinglah kamu daripada orang-orang yang musyrik. Jangan pedulikan mereka, walaupun mereka tak suka ke, mereka suka ke, mereka nak ke, mereka tak nak, jangan pedulikan mereka. Maka Nabi naik atas Bukit Safa. Nabi tanya kepada kaumnya, adakah kamu percaya kalau aku katakan di belakang bukit ini ada sekumpulan manusia yang nak menyerang kita? Apa jawab mereka? Bahkan kami percaya ya Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah bohong. Nabi tak pernah menyatakan sesuatu yang khianat. Tapi bila Nabi start saja sampaikan kepada mereka supaya mereka sembah Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan penyembahan berhala, sembahan nenek moyang mereka itu, mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mudah. Nak jadi orang baik seorang-seorang mudah. Jadi orang soleh, pergi masjid seorang-seorang, zikir, baca Quran seorang-seorang, tak ajak orang lain. Tapi start je kita ajak orang lain, tuan-tuan. Ajak jadi baik macam kita. Baca Quran sama-sama dengan kita. Cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Pergi dakwah orang, ajak semayang ke masjid berjemaah. Orang start tak suka dengan kita. Ini dipanggil muslih. Orang yang nak memperbaiki masyarakat. Orang tak suka. Tapi kalau orang soleh, 40 tahun Nabi jadi orang soleh, masyarakat dia sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Start Nabi jadi rasul, jadi muslih, nak baiki orang, nak ajak jadi baik macam dia, orang tak suka. Itu adalah sunnatullah. Sunnatullah. Tak percaya, cuba buat dengan anak-anak kita. Kita baik seorang-seorang. Kita tak pernah ajak anak kita buat baik. Anak kita suka bapak yang macam ni. Bapak yang tak pernah suruh dia sembahyang, bapak yang tak pernah suruh dia tutup aurat, bapak yang tak pernah suruh dia berakhlak. Bapak dia biar je, tapi bapak dia baik. Bapak dia seorang-seorang pergi sembahyang kat masjid, kat surau. Bapak dia seorang-seorang jadi baik, akhlak baik. Anak dia suka tak? Suka. Dapat bapak macam ni, bagus kita dia. Tapi kalau bapak dia jenis orang yang bapak yang bertanggungjawab, yang ajak anak dia buat baik, suruh anak dia pergi sembahyang, suruh anak dia tutup aurat, suruh anak dia belajar, suruh anak tu dia ini, anak dia rasa tak suka dengan bapak dia. Biasa, itu sunnatullah. Jadi suka ke tak suka ke, kita jangan peduli, kita sampaikan saja. Itu amanah. Maka masuklah sifat yang ketiga pula, sifat wajib ketiga bagi Rasul, iaitu at-tabligh. Ini kita selalu panggil tabligh, jemaah tabligh tu. Kan? Jemaah tabligh tu betul dia buat dakwah tu. Kita kena berterima kasih dengan mereka ni. Walaupun bukan kata sempurna semua dakwah yang dibuat, tapi dia telah pun melaksanakan sebahagian daripada kerja-kerja dakwah. Ya? Tabligh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu di Mekah, Nabi pergi pagi, balik petang. Nabi keluar rumah pagi, dia akan ketuk pintu pada setiap rumah orang musyrik Mekah ketika itu untuk sampaikan Islam. Seperti mana jemaah tabligh buat hari ini. Ketuk pintu, bagi salam, ketuk pintu. Ajak orang pergi masjid, solat lempit, sembahyang berjemaah. Orang nampak cabut lagi. Ada yang marah macam-macam. Dulu saya muda-muda dulu, kalau jemaah tabligh datang daripada jauh nampaklah. Kita tengah main takraw ni, kan, kat kampung saya di Dengkir tu.
Tengah main takraw ni, sepak-sepak takraw, tiba nampak satu kumpulan putih berjalan kaki daripada jauh. Confirm lah ni. Ni tak ada orang lain ni. Orang tabligh ni. Dekat nak sampai tu cabut. Bukannya tunggu jauh cabut, tunggu dia nampak kita tu. Dia nampak je kita, cabut. Tak nak dengar dia cakap, tuan-tuan yang mulia, adik-adik yang mulia, jomlah kita pergi masjid. Tak suka nak dengar cakap tabu. Itu cabaran yang dilalui oleh jemaah Nabi, kan? Tapi sampai sekarang usaha-usaha dakwah tu masih lagi dilakukan. Jadi kita kena appreciate diorang. Walaupun kita ni tak mampu nak buat. So jangan kita blame orang yang nak buat. Patut kita appreciate lah, baguslah, biarlah dia buat. Kerja-kerja dakwah ni bukan mudah. Ya, kita duduk rumah tengok TV je, sibuk jalan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ada yang keluar sampai bertahun-tahun. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada mereka. Alah makna tabligh itu menyampaikan apa-apa yang dititahkan Allah Ta'ala kepada sekalian makhluk. Maka hakikatnya mengajar Rasul-Rasul itu akan sekalian manusia syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana menunjukkan mereka kepada kebahagiaan dalam dunia dan akhirat. Lawannya kitman. Kitman lawannya. Kitman ni menyembunyikan. Dan menyembunyikan sesuatu itu adalah mustahil. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu. Orang yang suka menyembunyikan kebenaran, Allah kata fala'natullah atau la'anahumullah wa la'anahumul la'inun. Allah kata orang yang menyembunyikan kebenaran ini akan dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dilaknat oleh semua makhluk yang melaknat. Wal-iyazubillah. Ya, contoh dia macam orang agama di kalangan ahlul kitab, di kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka ni mengetahui kebenaran. Mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu rasul akhir zaman. Mereka tahu. Betul kata Umar Al-Khattab ketika turun ayat dalam surah Al-Baqarah. Allah kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kamu mengenalinya seperti mana kamu mengenalinya seperti kamu mengenali anak-anak kamu sendiri atau mereka sendiri. Maksudnya orang-orang ahli kitab ni, tuan-tuan, dia kenal Nabi. Sebab satu bahagian khusus cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat dan Injil secara detail, tafsil, daripada Nabi sebelum lahir sampai Nabi wafat. Cerita dah dalam tu. Lepas tu kata Umar kepada Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ni seorang Yahudi di Madinah yang telah peluk Islam. Seorang rahib agama Yahudi, ahlul kitab yang masuk Islam. Bila ditanya kepada Abdullah ibn Salam, apa respons kamu tentang ayat ni wahai Abdullah ibn Salam, kepada Umar kepada Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam jawab apa? Dia kata sesungguhnya, sebenarnya kata dia, aku ni kata dia lebih kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada anak-anak aku sendiri. Bukan kata sama, aku lebih kenal Nabi daripada anak-anak aku sendiri. Punya detailnya cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan mereka menyembunyikan kebenaran itu. Taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu mengetahui. Kamu sembunyikan kebenaran itu sedangkan kamu mengetahui. Ini kerja mereka. Allah laknat mereka ini. Bahkan semua makhluk melaknat mereka. Dalil aklinya iaitu jika ia tiada menyampaikan, nescaya lazim ia menyembunyikan. Yang demikian lazim pula kita disuruh dengan mengikut yang menyembunyikan. Kerana kita wajib mengikut perkataan dan perbuatan Rasul-Rasul. Maka menyembunyikan itu adalah haram. Haram hukumnya lagi dilaknat oleh Allah Ta'ala. Maka Tuhan tiada menyuruh dengan mengerjakan yang haram dan yang makruh. Yang demikian tetaplah Rasul-Rasul itu bersifat tabligh. Kalau Nabi tak bersifat tabligh, Nabi akan bersifat menyembunyikan. Sedangkan menyembunyi itu adalah perbuatan haram. Dan Nabi jauh, dan Rasul jauh daripada perbuatan yang makruh dan perbuatan yang haram. Jadi wajiblah Nabi dan Rasul itu sebagai manusia yang memiliki sifat tabligh. Dan lagi jika Rasul-Rasul itu menyembunyikan, nescaya lazim satu hajat, satu cacat yang besar. Oleh sebab tiap-tiap orang yang kurang pengetahuan dalam syariat, dengan sebab tidak disampaikan itu
nescaya ada baginya peluang untuk berdalih di akhirat kelak. Kalaulah Nabi ni tak menyampaikan, sehingga manusia itu lupa, tak tahu, lalai kerana kelalaian Rasul tak sampaikan kepada mereka apa yang sepatutnya mereka sampaikan, maka manusia boleh berdalih, boleh memberi alasan kepada Allah di akhirat. Tak sampai kepada kami pun, kamu suruh kami sembah kamu, sembah Allah Ta'ala, sembah engkau, tapi perintah tu tak sampai kepada kami pun. Seperti manusia, golongan manusia yang tak sampai Rasul kepada mereka. Dipanggil mereka ini fitrah. Dipanggil mereka ini fitrah. Tak sampai. Contohnya, seperti bangsa Arab Quraisy sebelum Nabi itu diutuskan, Nabi Muhammad SAW diutuskan, orang Quraisy tak sampai Nabi pada mereka. Selepas Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail, tidak ada lagi Nabi diutuskan kepada mereka, menyebabkan mereka jadi sesat. Walaupun sesat mereka itu disebabkan oleh kaum mereka sendiri, menyembah berhala. Amru bin Luhai, nama orang yang bertanggungjawab membawa berhala dalam masyarakat Arab Quraisy adalah Amru bin Luhai. Maka sebab itu kata ulama-ulama sirah, mereka meyakini bahawasanya umat yang hidup sebelum Nabi sampai, sebelum Nabi diutuskan, mereka itu adalah fitrah, tidak berdosa. Sebab apa? Sebab tak sampai agama pada mereka, tidak ada Rasul yang diutuskan kepada mereka. Jadi kalau dah sampai Nabi tak percaya, itu lain cerita. Itu dikira berdosa dan haram hukumnya. Jadi mustahil Nabi tak sampai kan? Sebab nanti manusia akan jadikan dalih alasan mereka supaya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tak ada alasan dah. Rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Artinya sekalian rasul-rasul itu kita utuskan kepada manusia. Untuk apa? Hal keadaannya mengalu-alu dengan kisah syurga. Mubashirin. Mubashirin ini memberi khabar gembira tentang syurga. Itu kerja Rasul. Kalau kamu beriman, beramal soleh, kamu akan masuk syurga. Fabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan? Dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Diberikan kabar gembira kepada kamu. Siapa yang beriman dan beramal soleh, bahawasanya syurga milik kamu. Kamu akan dimasukkan ke dalam syurga yang di bawahnya akan mengalir sungai-sungai. Ya, ini janji Allah Subhanahu. Disampaikan kepada manusia. Jaminan Allah, janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janji. Jadi kita percaya, yakin, dan kita buat apa yang Allah suruh supaya kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dia disebut sebagai munzirin, memberi peringatan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, ancaman neraka Allah. Kalau kamu buat jahat, kamu tak ikut apa yang Allah perintahkan, kamu dusta, kamu kufur, Allah kata finnari jahannam khalidina fiha. Kamu akan masuk dalam neraka. Duduk dalam neraka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Allah kata sesungguhnya neraka itu nanti kamu akan dapat lihat. Kamu akan dapat lihat kelak neraka itu bagaimana. Siapakah yang akan menghuni neraka? Lit-taghina ma'aba. Orang yang enggan, yang melampaui batas, yang akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingkar. Jadi itu sebagai inzar, munzirin, itu tugas dia. Mubashirin wa munzirin. Supaya apa? Li'alla yakuna linnas. Bagi manusia itu, supaya mereka itu percaya. Tidak ada lagi bagi manusia itu kemudian daripada telah kita utuskan rasul-rasul suatu dalih kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'alla yakuna linnas 'ala Allah. Supaya tidak berlaku kepada manusia ke atas Allah itu hujjatun. Hujjah ataupun dalil, alasan yang mereka boleh buat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya tidak sampai kepada mereka apa yang telah disampaikan oleh para rasul.
Sebab apa Tuhan dahulu tidak utuskan kami Rasul? Tak boleh mereka cakap macam tu. Sebab Allah dah utuskan mereka Rasul. Tak ada dalih lagi dah. Itu dalil akli. Dalil naklina, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Artinya, wahai Rasul, wajiblah engkau sampaikan kepada manusia segala perkara yang diturunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada engkau daripada Tuhan engkau, dengan tidak memilih orang sama ada mereka suka ke atau benci ke. Dan jika engkau tidak berbuat demikian itu, jadilah keadaan engkau itu tidak menyampaikan sesuatu daripada suruhannya, dan adalah Tuhan itu memelihara engkau daripada mereka yang kafir. Jadi Allah telah perintahkan kepada Rasul itu untuk menyampaikan. Itu sifatnya. Jadi kalau dia tak suka, orang suka ke tak suka tu tidak diambil kira. Sampaikan aja. Kalau orang suka, orang akan beriman. Kalau orang tak suka, orang tak nak beriman. Itu adalah hak Allah. Nak bagi hidayah tu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita menyampaikan, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tak boleh memberi petunjuk kepada siapa yang engkau suka, tetapi Allah jugalah yang akan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia suka. Jadi kerja kita menyampaikan. Sama ada orang nak dengar, tak nak dengar, kita pun terdiam. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab Mazayani Intimat Islam, tuan pun belajar kan, kitab Fatihahkan tu, kewajipan beramal untuk Islam. Nombor 1, kewajipan wajib dari sudut mabda', dari sudut asas. Maksudnya fardu bagi kita untuk menyampaikan. Kita kena sambung kerja para Rasul ini untuk menyampaikan. Kalau kita tak buat, kata Imam Fatihahkan, maka kita akan berdosa. Kenapa? Kerana itu perintah Allah. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah kata, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Dengan syarat, kalau kita tak nak rugi, kata Allah, ada 4 perkara kita kena buat. Pertama, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, berpesan-pesan dengan kesabaran. Berpesan-pesan. Pesan-pesan ni kita kena sampaikan lah. Macam mana kalau nak pesan tak sampai? Mesti sampaikan dengan kebenaran. Berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu adalah tanggungjawab kita yang telah diperintahkan. Nabi pun kata kepada kita juga, man ra'a minkum munkaran, bila kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Bila kamu lihat kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan kuasa tangan, dengan kuasa yang kamu ada. Kalau kamu tak mampu, dengan lidah, bagi nasihat, bagi teguran. Sebab Nabi bagi teguran, bagi nasihat ni, kita kena belajar, tuan-tuan. Nak bagi nasihat dengan orang, nak bagi teguran dengan orang, kena belajar. Bukan satu perkara yang kita boleh buat main-main. Kerana kita punya mad'u ni macam-macam. Itu nanti kita akan kongsikan. Saya ingat kuliah akan datang, saya nak kongsikan 13 teknik Nabi dalam memberikan nasihat. 13, bukan satu. 13. Ya, kita ingat, kita rasa kita dah hebat sangatlah, boleh bercakap, orang boleh dengar, pun tak hebat mana. Sebab Nabi melaksanakan 13 teknik. Boleh rujuk dalam kitab Tarbiyatul Aulad, Dr. Abdullah Nasir Alwan. Kita rasa kita hebat dah bagi nasihat, belum lagi tuan-tuan. Sebab Nabi lagi hebat. Macam-macam teknik Nabi guna untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada tanggungjawab yang sangat besar untuk menyampaikan agama Allah Ta'ala ni. Kalau kita tak sampaikan, kita berdosa. Kerana itu satu kefarduan. Paling tidak kita benci dengan hati. Itulah kita boleh buat. Itu selemah-lemah iman. Tapi kalau tengok kemungkaran, kita tengok tak ada apa-apa, tak ada apa perasaan. Tengok orang buat kerja jahat, kemungkaran, maksiat, kita tak ada apa-apa. Orang hina Rasulullah, kita kata tak ada apa-apa, relax. Orang buat maksiat kita, tengok depan kita orang Melayu beli judi, kita rasa tak ada apa-apa, biasalah tu. Maknanya apa? Kalau kita tak benci tengok orang melakukan maksiat, kemungkaran, maknanya kita tak ada iman. Kalau benci pun dengan hati selemah-lemah iman, kalau tak ada benci, maksudnya tak
tak ada iman lah. Kan? Jadi kita boleh buat kesimpulan begitu. Maka kita jadilah orang Islam yang sekurang-kurangnya benci dalam hati. Itu selemah-lemah iman. Semua orang bertanggungjawab. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الله غفور رحيم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك.